Kalau dia cari dan dia dapat, dengan dia cari itu, dengan dia tuntut itu, dengan dia usaha. Tetapi bila dia merintah molek. Merintah molek, nombor satu sekali mengikut cara Islam lah. Hak tu dulu. Kalau molek setara mana pun, kalau tidak ikut cara Islam tak molek. Tak molek hak tu. Hak tu maklum berlaku dah. Hak molek ni ikut cara Islam, hukum Islam. Hak tu dulu. Jadi orang-orang yang kata boleh minta tu, dia pegang dengan hak ni lah. Lepas tu hadis ni lebih tinggi ni dalam Muslim ni, dalam Bukhari ada. Adapun hak tadi dalam Abu Daud, walaupun sahih pun, mana boleh lawan kau ni? Tidak ada percanggahan sebenarnya. Hak ni maksudnya hak hak ideal, hak terbaik. Lagu ni lah cara. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mana kita tak boleh duduk dia, kena buat usaha untuk dapat. Terutamanya macam zaman sekarang, hak pakai demokrasi. Demokrasi ni boleh berlaku. Kita tak cara, orang lain cara, boleh ke dia gitu. Jadi dalam keadaan ni, mana Islam tu tidak jalan molek. Kalau Islam tu jalan molek, hak paling moleknya gini. Tu hak Nabi SAW rayaknya hak paling molek dalam perlantikan. Kita nak lantik orang lagu mana? Bukan orang hak gila kuasa, bukan orang hak mitok pun. Apa lagi hak gila kuasa, hak mitok pun tak bui. Itu cara Nabi SAW. Sebab tu dia berjaya, dia terbaik. Dan kalau boleh buat lagu tu, itulah yang terbaik, itulah hak naknya. Tetapi Islam ni dia mengikut keadaan kan. Bukan semuanya keadaan molek seperti zaman awal dulu. Dalam keadaan tak molek, kita nak lock orang. Tak boleh. Kalau hak ni mudarat, darar, hak ni pun darar juga. Kita irtikab akhafid dararain. Dia ada kaedah tu kan. Ada kaedah ulama buat. Jadi sesuai dengan keadaan. Kita orang Islam dalam keadaan lagu mana pun boleh menyesuaikan diri dalam usaha menegakkan Islam ni. Duduk saja tu tak boleh. Usaha kat mana-mana tu boleh. Jadi dengan sebab tu kalau kita pakai kedua-dua saat ni sesuai dengan keadaan, ya boleh. Dengan sebab itulah ulama kata orang yang hak tak boleh sama sekali ni, dia tidak layak. Kalau dia layak, boleh tengok lagi. Kalau dia layak, misalnya jawatan kerja apa-apa. Kalau orang tidak mari CJ dia, mari kelulusan dia, mari minta, mana kita tahu? Bila awak mari, jadi itu minta kerja juga tu. Jadi cuma kita boleh kata itu kerja dengan apa nama ni, syarikat kau apa. Bukan masalah syarikat, dengan kerajaan pun lagu tu juga. Macam mana dia nak tahu dalam seramai-ramai orang ni siapa dia hak lebih layak, siapa dia hak mengaji goninya? Tak dapat tidak, kena minta. Jadi minta dalam keadaan perlu lagu tu, tidak dapat dielakkan, tak apa, asalkan layak. Tapi kalau kita memang tahu hak ni layak, hak ni tidak layak, tapi kerana dia ni ada apa-apa kita utamakan dia, hak tidak layak, itu tak boleh. Salah pemerintah. Kerana rasuah kau, kerana apa kau lagilah, tak boleh. Kalau semata-mata tak ada rasuah, apa hak ni layak, hak ni tidak layak, pilih hak tidak layak, dosa. Jadi berdosa, dia tidak nanti buat maksiat. Duk merintah tu pun boleh berdosa, boleh pahala pun yalah juga. Kalau boleh hak dosa pun boleh juga. Kalau buat tak molek, dosa. Gitu ya. Lepas pada tu riwayat asal lagi ni, riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Maknanya ada sepupu dia dua orang pergi sekali dengan dia tak tahu apa cerita. Nya minta kerja dengan Nabi SAW. Nabi pun tengah-tengah duk gosok gigi tu, tanya dia lah pasal dia tu lebih Nabi SAW rapat, lebih kenal. Kira-kiranya boleh jadi kalau dia kata molek juga, dia ni layak gini-gini, boleh jadi Nabi bagi. Tapi dia rayak betul, saya tak tahu pun isi hati dia ni sebelum dia mari, dia tak ada rayak ke apa pun. Tiba-tiba mari, jadi saya mari gitu. Nabi SAW pun kata selalu, kita tidak lagu tu. Orang yang nak, kita tak boleh. Orang yang nak, kita tak boleh. Dalam keadaan banyak pilihan, orang yang baik-baik boleh buat gini.
Tapi dalam keadaan orang rosak, situlah maknanya kena tengok situlah. Pemimpin ni tidak nanti pemerintah negara gapo-gapo pun lah, gapo-gapo hak layak tidak buat bagi peluang. Dosa orang yang ada kuasa tu lah. Hak tidak layak bui. Tidak nanti apa nama ni, hak pemerintah, urusan pemerintah, hak lain-lain mengajar misalnya. Hak layak tak boleh mengajar. Hak tak layaknya boleh mengajar misalnya. Dia ada kuasa duduk dia. Boleh dia lah. Setiap yang berkuasa, tak kira lah gapo-gapo pun. Tapi mu pergilah Abu Musa ni Nabi tahu Nabi layak. Nabi tahu dia ni layak. Maka dia pun tugaskan Nabi Musa biar jadi gubernur di Yaman. Lepas pada Abu Musa pergi, dia kirim pula Mu'az. Sebab Yaman tu Paklani pun dia terbagi kepada dua, kan? Zaman dulu pun lagu tu juga. Jadi di sini orang ni, di sini orang ni. Yang berkuasanya bila pergi, Mu'az pun tengok ada orang duk terikat situ. Bapa ni terus dia pun kata, tak saya duduklah dulu. Dia nak hormat, dia pun ambil bata tu nak suruh rehat lah, ataupun setengah kata lembek. Hafal, suruh hafal ke dia. Tak sih buah, tak boleh, kena bunuh lalu dia. Cerita masalah orang murtad apa gitu ni kita sudah bincang dah dulu, jadi tidak perlu diulang lagi, dan kita sudah bincang dah juga hadis ni. Jadi itu keputusan Allah dan Rasulnya, kata dia. Jadi sahabat-sahabat ni hak tegah dia tegah, dalam perkara kerah dia kerah. Begitulah Nabi. Hak lembut dia lembut. Siapa bunuh ramah pun tak cara. Hak ni kena bunuh. Lepas tu tak apalah kalau dia pun duduk dah dulu, tak sik duduk. Mu'az. Siapa dibunuh? Dalam setengah-setengah riwayat disebutnya lepas dibunuh tu dibakar pun dalam api, dia suruh nyalakan api, menjadi pengajaran kepada orang ramai. Lepas pada tu dua orang sahabat ni bincang pula, lagu mana malam, lagu mana. Jadi di antara hak dia bincangnya, Mu'az kata, aku gini tidur kata, bangun kata, aku tidur pun aku mengharapkan tidur aku tu dapat pahala juga supaya dengan hak bangun dia buat ibadat. Ini menunjukkan sahabat tu dia faham kalau memuaskan apa nama ni, nafsu kita, keinginan kita, keperluan nafsu kita dengan niat untuk menguatkan kita melakukan ibadat, boleh pahala juga. Tidak saja walaupun nama tidur, walaupun nama tidur, walaupun nama nikah, bersetubuh dengan isteri, walaupun nama boleh pahala. Walaupun hak tu kita kira zahirnya dunia, tetapi boleh pahala. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan hak sah lagi. Itulah Mu'az kata, bab karahatil imarah bighairi darurah. Nampaknya kita berhenti sekat tu lah dulu malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Wallah